Kita tengok wide shot lah. Kan? Kalau kita duduk depan, kita tengok apa yang kat depan je. Kalau nak cakap itu dia stage, saya tak rasa dia stage. Saya rasa dia cinematic. Bagi saya, sangat cinematic. Dengan cara dia. Sebab kita, sorry to say, kita ni pun, saya cakap benda ni pun termasuk sebab saya kerja kan, saya kerja dengan orang kan, saya terpaksa lakukan. Kita ni banyak nak jadi orang luar. Terlalu nak jadi Hollywood, terlalu nak jadi Korea. Saya tak faham benda tu. Tapi saya kerja, saya kena kerja lah kan. Saya cari makan, saya surviving kan. Sebab ini line saya kan. Dan saya cuma pengarah fotografi je. Ada orang yang order kita. Kita kena ikut dia order. Kan? Walaupun ada certain point, saya rasa, alamak, ini bukan barang kita ni. Kan? Sama macam abang berlakon, betul bang kan? Ada certain point, abang kena ikut, betul? Kita cari makan bang kan? Kan? Kita tak boleh mengubah semua benda. Kan? Tapi kesimpulan dari mana bukan cuma merakam gambar, merakam rasa. ya bang, the right words, merakam masa. Saya tak rakam gambar bang. Saya nak rakam masa bang. Sebab saya rasa itu lebih penting abang biasa. Kalau pelakon tak memberi rasa. That's why saya cakap tadi, macam contoh dia cakap tadi, nangis, ambil close up, VCU ataupun ECU, kalau pelakon tu bagus, no problem. No problem. Boleh. Tapi kalau pelakon tu tak bagus, macam mana kita nak adjust? Itu saya cakap tadi, kita ambil wide shot, lebih pada ruang kosong, maybe kita moving the camera, dengan lighting dia, dengan apa semua, mungkin duduk dalam dark apa semua. This because of the camera moving. Walaupun benda tu mechanical, bagi situ mechanical lah. Dengan menggunakan mechanical, kita create the feeling. Itu je lah. Okey, kerja seorang pelakon mencipta rasa. Kalau pelakon tak rasa, jangan harap penonton tu dah rasa. Definitely. Ya, jadi maknanya kalau tak bagi rasa, rakam jugalah. Rakam juga. Tapi macam cakap tadi lah, kan? Macam mana bila pelakon tu tak bagi, sinematografer ataupun pembikin lain, baik director kan, ataupun siapa yang membikin ni, bagaimana kita still nak bagi rasa tu dengan cara mechanical kan? Itulah tugas camera movement tadi tu, itulah tugas size tu, itu tugas untuk support. Kita tahu ada kelemahan dekat sini kan? Kalau kita duduk pacak tak, ini akan jadi satu benda yang merosakkan scene ni, right? Orang akan kata, fake lah. Saya bantai belakang lah bang. Betul? Ambil back shot, maybe pull back. Itu je lah. Kalau setakat sekarang apa saya boleh fikir lah. Kan? Itu je lah. Cara paling mudah. Kan? Moving camera, masuk sound nanti, editing, post, cari lagu yang paling sesuai. At least, kalau dia tak boleh bagi 100%, dia boleh bagi 50% or 60% pun, at least tak rosak sangat lah. Bagi saya tak rosak sangat lah. Kan? At least orang still rasa lah. Itu je. Jadi betul tak ada color pelakon sudah bagus dah. Maknanya dalam studio editing. Tapi muzik dah. Definitely. Definitely. Saya setuju. Saya setuju sangat. Kan? Macam cakap lah. Ada kalanya music tu nak tolong orang lain. Kan? Nak tolong benda lain. Kan? Tapi kalau semua dah bagus, composition bagus, camera movement bagus, pelakon bagus, tak ada bunyi apa pun jalan bang. Tak ada bunyi apa pun orang rasa bang. Saya percaya benda tu. Saya percaya. Tapi ada saya nak tanya satu soalan. Kalau Puan pernah tengok filem-filem Tamil tu? Betul? Okay. Adakah Puan rasa mereka menggunakan cara sinematik? Sebab bagi saya pernah melihat satu filem iaitu tajuk dia Maharaja. So filem tu dia betul-betul memberikan kesan kepada saya bila saya menonton. India semua sinematik. Kau tanya saya. India semua dia buat action kan, dia buat benda sinematik. Bagi saya sangat sinematik. Kita boleh tengok angle-angle dia, kita boleh tengok shot-shot dia, editing dia, lighting dia. Bagi saya India. India memang, kalau kita tengok pun kita pun Piramli start pun kan director dari India kan. Jadi kita memang kena India kan. Yang orang cakap apa, industri dia
lebih awal daripada kita kan. Dan dia antara yang membawa pembikinan ke tanah Melayu kan. Jadi kita kena terima lah. Dan diorang macam saya cakap tadi lah. Diorang nak jadi Korea tak? Tak kan? Dah ada nampak. Recently ada shoot dari India. Dia nak futuristic. At first mereka ingat warna cerah. Then they came back, they tiru Korean style. Itu bagi saya dari segi technically okey je bagi saya. Kalau cerita tu, kalau India tak pernah ada sci-fi, dia kena ambil reference daripada negara yang dah pernah buat sci-fi. Sebab sci-fi dia ada looks dia, right? Action ada looks dia macam mana, right? Realism ada looks dia. Dia hanya meminjam technically dia. Tapi daripada segi cerita, story, saya rasa India still dia pegang kuat jati diri dia orang. Diorang dengan budaya diorang tetap pegang. Tapi kita kat Malaysia ni tengok cerita drama petang-petang, hero dah macam Mamat Korea lah. Kan, pakai baju, make up pun dah macam Korea ni. Kan? Itu maksud saya. Kan? Itu maksud saya kan. Bukan technically kita kena terima Hollywood lebih awal, India lebih awal. Ada kalanya kita harus pinjam. Kita kena pinjam technically dia tu. Right? Kenapa sekarang kat Malaysia dah ada super techno? Dulu tak ada super techno, kat Hollywood dah pakai super techno lama. Dan kita nak create all the shot, kita kena guna super techno. That's why kita bring super techno datang sini untuk get the shot. Kan? Technically saya tak ada masalah untuk kita melihat luar, because memang luar memang more better dan diorang memang kita akui diorang lebih hebat daripada kita. Jadi technically color tone semua saya okey. Kan? Tapi saya cakap isi tadi tu. Saya cakap isi dia. Kan? Alatan equipment yang kita gunakan teknologi sekarang, kalau nak compare zaman ni, kalau filem dulu kita pakai tempat, now more to digital lah. Peranan barang-barang equipment yang kita ada, macam bukan nak kata ikut standard lah. Memang kalau kita pakai apa lens tu, keluar visual tu dah satu karya lah. Apa gambar apa, handphone pun dah sekarang boleh lagi dah drama box. Tak ada kategori lah dalam dunia moden sekarang. And then apatah lagi bila kita dah sampai zaman Y2K kan, peningkatan tu terlalu cepat, drastis dan drastis. Either kalau kita pakai sekarang, let's say kata nak membezakan filem, kita shoot filem, kita pakai PL. Now video pun, drama apa pun itu kita dah front lens kan, semua brand lah. Setuju tak kita follow teknologi yang ada sekarang? Biasanya itu 2K, 4K, 6K, 8K, 12K. Setuju tak benda tu? Kita sebagai, kita ambil bidang ni, kita bukan videographer, kita cinematographer. Itu ada perbezaan lah, kita videographer, kita cinematographer. So maksudnya kita membantu merealisasikan karakter punya karya. Itu bukan pandangan nak, kita pun tak boleh nak tolak editor. Editor kan itu. Setuju tak peralatan yang ada sekarang kita kena follow? Saya setuju kena follow. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita kena tahu kita follow sebab apa. Alright? Okay, kalau kita sekarang ni, kita kena tengok TV maksimum dia minta kau apa? Maksimum dia minta apa? Sekarang botak berapa sekarang? 4K TV 4K. Alright, dia minta kita 4K, kita shoot 6K. For what? Quality lah, because sekarang tak ada OTT, tak ada view. So tapi nampaklah ada perbezaan tak macam tu lah. Bagi saya, the most important sorry to say, the most important, tak kira lah 6K ke, 12K ke, 20K ke, saya tolak tepi. Macam mana kau nak menghasilkan benda tu jadi organic? The most important is organic.
why film lasting? Why film until now film lasting? Because film organic. Dan challenge kita sebagai orang yang duduk dalam dunia digital sekarang ni adalah macam mana kita capturing menggunakan digital keluar ada organik. Macam mana kita nak menghasilkan orang tengok, filem tak rasa digital lah. That's the challenge. Cuma filem tu bagi saya satu nostalgia. Zaman tu dah habis. Saya tak rasa dia habis. Filem comeback. Dia punya dari segi color dia, that's why bila contoh kan ada build up balik, digitalizekan balik cerita film dia buat. Tu apa ni, Bukit Kepong. Bukan Bukit Kepong. Bukit Kepong ke? Bukit Kepong kan? Bukit Kepong. Akan berlaku lepas ni Aziz ada buat Dasar Nandang pun dah keluar dah, ada digital kan. so benda tu dari segi teknikal tu, because kita dah hidup ke zaman ni, bila kita pakai Greenfile, zaman tu jadi satu nostalgia because makin lama ke mudah. Macam kita pakai camera still, camera tu cuci 2-3 tahun dah habis. So dari segi teknikal tu, diorang tak sekarang dah pakai hard disk lah, whatever. Faktor simpan ketahanan tu makin lama. That's why bila kita sebab zaman kita dah berubah. Kita punya tenaga pekerja pun dah berubah, sistem kerja pun dah berubah, drama pun 2-3 hari tele. Ya, dia berubah bukan makin teruk, bukan berubah makin elok kan. 2-3 hari dia drama pun kita kena buat juga. So tempoh ketahanan tempoh kita punya masyarakat sekarang ni terlalu saya tak rasa apa yang apa ni, lu cerita, saya tak rasa benda ni because of problem nak storage, because of the things hard disk whatever. Saya tak rasa benda tu. Saya cakap benda tu terlalu technically. Kalau kita ada satu bank yang memang simpan benda ni semua, saya rasa benda ni boleh bertahan. Filem lagi lasting daripada digital. Filem tak ada corrupts, filem ada fungus. Tapi how kita nak bank dia dengan temperature yang betul, yang at least ada simpan dengan cara yang betul. Saya rasa filem still the best. Kalau tanya saya, filem still the best. Sebab organiknya filem tu kan. Dan tanpa kita sedar satu benda yang apabila transition daripada filem pergi ke digital, kita terjumpa satu term baru dekat digital. Yang masa filem kita tak buat benda ni. Rehearsal tape. Because of kita tidak membudayakan ataupun kita tidak mendisiplinkan apabila kita shoot digital, kita kena shoot macam filem. Sebab kita rasa, cut, no problem, boleh erase. Still costing. Saya rasa still costing. Kalau filem tu dibuat dengan budaya yang betul, rehearsal dia betul, take dia betul, daripada kau kena pakai sampai 38 terabyte, saya silap kau pakai 12 terabyte ya, because of display tu. Alright? Tapi bila sekarang timbulnya digital, alright? Kita meninggalkan display tu. Kita mengambil mudah. Rehearsal take. Rehearsal lah. Take lah. Pelakon ada setengahnya rehearsal dia bagi 50 ya. Because the whole untuk dia nak nyak je lagi take ni. Apa dia nak kerja penat? Kan? Sama juga kita pun masih lagi as DOP, masih lagi mencari composition yang tepat, lighting yang mana yang kau kena di sini sikit, adjustment. Tapi ada budaya rehearsal take. Okey, ini pernah berlaku dengan saya sendiri, pengalaman. Dia tak ada rehearsal. Tapi dia okey dia lah take. So bila take, saya bagian terbaik lah. Saya terbaik di tangan malah. So bila tiba balik, bye-bye. Bang, sorry bang, kena reshoot balik, kena retake, kenapa ada masalah? Kalau tu bang nampak zero. That's why we need rehearsal. Supaya bukannya untuk DOP ataupun camera operator ataupun fokus pula nak ambil marking dia punya fokus ya. Dia rehearsal ni untuk semua orang.
Bukan sebab kau rasa kau mudahkan kerja aku. Bukan. Saya kata, kau sanggup korbankan, aku dah bagi bagus-bagus semacam shadow tu. Adakah penonton tahu untuk apa? Ya. Shadow je pun. Ya. Tapi Leave it, bagi saya, leave it lah. Leave it. Kau dah dapat good take. Small things, right? Kecil. Yang pandang situ lah. Kan? Siapa suruh kau pandang situ? Jangan pandang situ lah. Kau pandang dia ni lah. Asal kau pandang sibuk kau tengok yang tu? Bukan semua nak tengok. Semua kau nak tengok tu. Kecuali betul-betul nampak lampu seketul masuk, lain cerita lah. Just shadow. Who knows? shadow pun Sebab the most important, acting ni tadi ni. Kan? Ini yang penting ni. Dah dapat. Get it. so, bila dia buat second take, memang tak ada bagi. And then nowadays, kita dah pergi digital. Ada certain point, kita boleh crop apa. Kita crop lah. Post punya kerja, ada certain post kena helping kita lah. Kan? Itu je. Kan? Kalau pasal as a director myself, I rasa that's very important. Dan contoh kalau satu mentor yang saya belajar juga Anwar yang banyak hari-hari semua kebanyakan one take. One taker lah, maksudnya dia tak ada teknologi video. Tapi yang dia kata dia tekankan dekat rehearsal. So kadang-kadang orang rehearsal like 5-10 kali sampai setiap individu yang bernafas dalam ruangan tu tahu apa shot, tahu apa yang kat mana kamera akan berada next. So I think dari situ mungkin ramai orang tak fikir rehearsal tu macam buang masa je, cepat semua nak kejar masa. Tapi sebenarnya bila kita ada rehearsal and know what you want during rehearsal tu, actually we save a lot more time. Definitely. Saya bersetuju dengan benda tu. Dan ada kalanya, alright, kita plan, contohnya kita plan, this scene we need 4 shot, right? Because of the rehearsal. Kita rehearsal and then the performance. Dan kita rasa, no need, cut lah. This scene, macam ni pun dah ngam lah, move. Ada setengah tu, dia fikir, kita kena ambil cut juga because of, nanti post, timing. Saya tak rasa benda tu benar. Saya tak rasa kita shoot because of timing. Kan? Saya rasa kita shoot because of story. Kan? Kita shoot ni sebab cerita. Kan? Cerita yang nak kita sampaikan. Kan? Yang lain ni semua ni helping. Saya tak nak cakap ni editing ni tak penting. Penting, sangat penting. Tak ada editing pun tak jadi. Semua yang terlibat penting. Macam saya pernah cakap, orang buat air pun penting. Kan? Tapi yang lebih penting, cerita tu. Itu yang kita nak dapatkan. Bukan sebab, aku kena ambil close up lah, nanti editing. Saya tak berkenan benda tu. Kan? Tapi kerja kita kena bagi lah. Orang minta kan, kita kena bagi lah. Kita kena serve lah. Tapi kalau tanya saya personally, saya tak berkenan. Saya rasa kalau di shot, kan, scene ni dengan shot yang ada ni, ngam. Perfect lah bagi saya. Rasa semua dah sampai. Dan orang lain cakap, ini dah ngam lah. Tiba kita buat satu benda lagi because of editing. Saya rasa waste time. Kan? Sebab bagi saya, time tu duit. Kau ambil, end of day masuk post kau tak pakai pun. Hadis kau jalan apa? Masa kau jalan apa? Kan? Macam saya bagi contoh tadi lah. Saya cakap kan, dia mampu untuk letak kamera dia dekat luar. Dia mampu untuk nak buat drone shot. Dia mampu. More than one tu mampu kan? Lebih. Mampu. Dia sangat mampu. Kalau macam tu punya setup dia boleh buat. Kan? Motor boleh terangkat, tembak apa semua. Saya rasa dia mampu untuk letak kamera kat luar. Why dia tak buat letak kat luar? Bang, for me bila saya tengok situ, dia tengah challenge kat orang lain. Can you do the same? No. Saya tak rasa. So that's like he's challenging the audience and the other filmmakers. You cannot repeat what I did. Saya tak rasa. Buat filem bukan sebab challenge. Bukan sebab challenge kau bagus aku tak bagus. Saya tak rasa lah. Mungkin orang lain punya pendapat. You punya pendapat go ahead. Saya tak cakap you punya pendapat salah. Single shot is obviously extra work. You know, it's a lot of work, effort. Is it time to do that? Bagi saya brilliance. Bagi saya brilliant. Pemikiran. Like how you did that in a single shot. You know, you want the audience and the film, other filmmakers. Because the director understand the form.
all the filmmaker yang terlibat dengan pembikinan dia, they understand form tu. Dia faham apa dia tengah buat. Dan dia create the scene tu. And scene tu dia ada orang cakap apa? Ada reason dia why dia create. Because dia nak audience duduk dalam kereta tu sekali. Itu dia punya main target. Kalau you tanya I, itu dia punya main target dia. Target dia adalah dia nak buat macam mana audience duduk sekali dalam kereta tu. That's why dia tak keluarkan kamera tu, tak keluar daripada kereta tu. Emotion, the passion. Yes. Yang melalui benda tu. Ya, yang tengah tempuh. Tengah melalui apa benda tu. Point of view of the Dolby, Yeah. what happening. Yeah. It's like you inside the car. Yes. You see what happen. You duduk dalam kereta, you tengok apa yang jadi dalam kereta ni sekarang. That dia punya main target. Memang dia purposely, saya berani garanti kan. Maybe salah lah, tapi saya garanti. Jadi saya purposely dia buat benda tu because of dia nak kita duduk dalam dia sekali. And sir, this was actually wanted to ask as a GM. What are the challenges if they do the same thing to you? Timing, camera movement, timing, that is challenge lah. It's possible to do this? No. No. Boleh buat, tak ada masalah. Prepping betul, planning betul, rehearsal betul. Diorang rehearsal dulu, bukan pergi shoot. Diorang rehearsal kat studio dan tebuk kereta tu kat atas. Operator duduk kat atas. Kereta tu ada lagi duduk atas tracking vehicle. Ada orang lain drive, bukan dia drive. Dia tebuk kat atas tu. Kamera tu masuk. Or dia pakai moving head kan. Or dia pakai small camera. Dia tak pakai 535, dia pakai 435B. Or 235, dia pakai 235 small camera. Dia plan. Because of dia dah memang dia fikir dia nak buat scene tu macam tu. Dia tak sacrifice langsung because dia nak scene tu dan dia nak audience duduk dalam tu. Itu lah. Satu lagi saya tak ada footage lah, tapi orang lama-lama macam abang macam ni, Tuan Syed tahu benda ni kan. This is difference between the subjective shot and the objective shot. So the director concern with the subjective shot. So dia letak audience bersama-sama dalam kereta tu to be in that seat, to get the feeling. Itu dia. Kalau dia dapat beza dengan antara subjektif dan objektif. So yang luar tu objektif, tak ada khusus. Yep. So yang very subjektif, yang subjektif tu dia subject matter untuk shot. Itu dia. That means Saya the setuju. one person inside the car is most important That than is subjektif, others. that is Yeah. subjektif. Ya. You're right. Ya, betul. Sama satu lah, kalau kita tengok apa, saya Seven Samurai, semua tahu Akira Kurosawa kan. Ada satu scene kan, kalau kita tengok balik ada satu scene. Bila raja tu borak dengan dia punya pendekar tu kan, yang dia frustrated kan, asyik perang kalah kan. Tengok macam mana dia capture. Dia capture on wide shot yang dia letak macam tu kan, too long. Dia tak tukar shot, dia letak pacak ya kan. Ni Akira Kurosawa kan. Kalau kita cakap dia malas, dia tak reti Akira Kurosawa ni kan. Dia kalau kita cakap, kalau saya dalam filmmaking dia dah level nabi lah ya kan. Dia dah nabi lah kan. Dia letak berapa minit saya? 4 minit 5 minit macam tu kan. 5 minit dia letak kan. Why dia buat macam tu? Why dia letak macam tu? Kenapa dia pacak benda tu macam tu 5 minit dia suruh orang tu berborak. Raja tu tengok Panglima tu tengok raja tu, tak ada close up, tak ada apa kan. One shot. Why? Kita tengok pun bosan kan. Betul kan, kita tengok bosan kan. Dan dia berjaya. Dia nak bagi audience rasa macam mana raja tu bosan dengan kekalahan. Dia nak bagi macam mana raja tu punya rasa bosan, kita rasa bosan. Ini kita kurang. Because kita masih lagi master close up. Ini kita kurang. Kita kena study benda ni. Sekarang lagi mudah. Right? Cuma hujung jari. Kita kena rajin. Banyak menuntut. Bagi saya, filmmaker, pembikin, menuntut filem ni macam tengok buku lah, macam kau pustakaan lah. Tak kisah filem tu buruk, filem tu bagus, filem tu tersangat bagus, tengok kena kasi habis. Tengok kena kasi habis.
Jangan cerita ni tak best lah, tutup lah. Sebab dia tak best, kita tutup. Tapi tanpa kita sedar, ada pelajaran yang kita boleh belajar dari situ. Supaya kita tak buat macam tu. Menonton lah bagi saya. 1 minggu kalau boleh 2-3 filem, ada masa, menonton. Tengok semua cerita India, China, Iran, tengok lah. Kan? Ada setengah-setengahnya mungkin jadi kita punya inspired kan untuk tengok kan. Ada setengahnya dia boleh bagi kita kefahaman yang tanpa kita sedar, dalam tanpa separuh sedar kita ada kefahaman yang kita dapat kat situ. Kan? Itu je lah saya. Okay, saya nonton filem tu 4 episod. Filem 4 episod. Di Idresen saja. Sepanjang filem tu one shot. So saya tengok. Yang ni lah, yang kat Netflix tu kan. So how making Ya. dari rumah pergi balai poli turun one shot macam mana kamera tu? Okey, saya tengok apa? Allah Akbar kejap saya tengah ingat cerita ni. Cerita yang teater one shot tu apa? Birdman. Nah, kita tengok Birdman. Sebelum tu Birdman, after Birdman Revenant, dan lepas tu 1977 apa yang apa Roger Deakins selepas Chivo 2 kali tunjuk dekat dia how to make one shot, and then Roger Deakins buat 1917 right? 1917, and then dia buat filem perang kan. Chivo buat Revenant pun ada perang-perang lah, and then Chivo buat Birdman. Yang bagi saya kredit yang harus diberi bukan kat cinematographer tu. Kredit yang harus diberi kat editor dia. Kalau kita tengok the whole story semua dekat. Dan saya kecewa apabila Birdman tak menang Oscar. Bagi saya Birdman harus menang Oscar Best Editor. Kalau kita tengok dia punya timeline, beribu cutting dia. Dan bagaimana dia buat cutting tu tanpa kita rasa, dan kita rasa itu one shot. Itu the brilliant bagi saya. Manusia yang duduk, yang edit Birdman, yang edit Revenant, yang edit 1970, termasuk yang cerita yang abang tengok episod ni kan, dia punya editor brilliant. Itu memang editor superb. Kan? DOP dengan director memang dah superb lah. Kan? Macam mana dia nak shoot filem macam tu satu hari? Takkan boleh buat shoot satu hari, betul? Mesti ada cut. Mesti ada balik, makan, tidur apa semua. Takkan dia buat shoot dia kan. Dari segi logik dia kan. Tapi how they create all the cutting point supaya sambung tu tak rasa pun benda tu potong. Dan satu lagi lah, bagi saya bukan director saja yang perlu ada tahu cutting point, DOP pun kena tahu cutting point. DOP kena understand editing. Bukan understand ambil gambar je, bukan understand lighting, bukan understand visual apa. Editing pun dia kena ada dalam kepala otak dia. Supaya dia tahu after this shot kan, kamera ni nak pergi ke mana, editing dia nak pergi ke mana. Kan? Baru kita tahu all the matching shot, all the sizing kan. All the sizing. Kan? Sama juga kan pasal orang ada masalah dengan orientation yang mengatakan cross angle ni tak boleh. Orientation dia kalau this dia punya axis line dia, kita kena duduk line ni. Tapi ada certain shot, ada certain situation perlu cross the angle. Perlu cross apabila karakter tu macam mana. Bila kita faham karakter tu macam mana, dia ni tak betul, tak boleh duduk dalam line ni. Dia kena duduk luar daripada line ni. Go ahead. Go ahead. Jangan terlalu fikir, oh no, dia rotation dia kat sini ya. Dia mesti duduk kat sini. No. Because kita ada reason why. Lepas tu kalau kita tengok taxi, last scene, dia duduk borak dekat rumah sebelum dia keluar kan. Robert De Niro punya cross line apa? Robert De Niro duduk cross line. Sebab apa? Lepas tu dia nak buat apa? Dia keluar dia jadi apa kan? Itu dia panggil foreshadow yang harus kita letak. Tak semestinya daripada foreshadow daripada dialog, foreshadow daripada props, ada kalanya daripada orientation pun boleh bagi foreshadow. Jadi that's why dia cakap bila kita understand